Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat kembali ke channel saya. Dan jangan lupa petang ni kita akan bercakap tentang kanser prostat. Bagaimana dia mudah merebak ke bahagian tulang. Ramai yang tak tahu kanser prostat adalah antara kanser lelaki yang paling cepat merebak ke bahagian tulang. Sebelum kita meneruskan kita punya ceramah kita petang ni, sila aktifkan kelima-lima butang di sebelah kanan saya. Okay, bila sel kanser lepas daripada prostat, dia akan mula memasuki ke bahagian sel-sel darah kita. Lokasi yang paling biasa, dia akan kena bahagian tulang belakang, pinggul dan juga bahagian rusuk. Tanda-tanda sakit tulang akan berterusan, mudah patah dan juga kebas di bahagian kaki. So, kita ambillah langkah-langkah supaya kita tak mudah jatuh dan tulang kita tak mudah patah. Kalau tidak, nanti dia akan banyak masalah yang akan timbul pada kita. Kajian menunjukkan bahawa 80% hingga ke 90% pesakit kanser prostat tahap 4 ada penyebaran ke bahagian tulang. Kalau ada sakit tulang pelik yang tak hilang-hilang, jangan biarkan. Buat pemeriksaan doktor dengan segera. Itu saja. Terima kasih.